Guys, aku nak tanya korang satu soalan. Bayangkan kalau tiba-tiba laptop ataupun external hard disk korang rosak hari ni. Berapa banyak gambar, video ataupun fail penting yang akan hilang? So, aku sendiri sebagai content creator, setiap minggu memang aku shoot banyak gila guys. Beratus GB footage. Itu belum masuk lagi gambar family, vlog, dokumen kerja, file-file klien. Semua data tu bagi aku memang kena simpan dekat tempat yang paling selamat. Tapi itulah masalahnya, ramai di antara kita, termasuklah aku, sebelum ni bergantung dekat external hard disk ataupun cloud storage. External hard disk korang tahulah kan, kalau dah rosak memang habis semua data dekat dalam tu. Cloud storage pula mula-mula memang murah, lepas tu storage pula makin lama makin penuh. Nak tak nak memang korang kena upgrade. And finally, setiap bulan korang kena bayar subscription, walaupun harga dia makin lama makin mahal. Jadi hari ni aku nak share dengan korang satu solution yang aku sendiri rasa memang menarik gila untuk aku share. Lagi-lagi kalau korang dah mula simpan banyak data macam aku. So korang boleh save dulu video ni, sebabnya dalam video ni aku akan tunjuk A sampai Z. So guys, ini dia Ugreen NAS Syn DH4300 Plus. Kalau korang tak pernah dengar pasal NAS, jangan risau, sebab dalam video ni memang aku buat khas untuk beginner. Aku akan tunjuk daripada unboxing, cara pasang hard disk, cara setup benda ni, and kita akan test juga dia punya speed transfer. Sampailah macam mana NAS ni juga boleh jadi tempat simpan semua gambar, video ataupun fail kerja korang dengan lebih selamat. By the way, video ni agak panjang sikit sebab aku akan cover banyak benda. So aku dah sediakan timestamp dekat bawah ni, mudah untuk korang skip part mana yang korang tak perlu. So tanpa buang masa guys, jom kita mulakan. Okey, sebelum aku unboxing benda ni, aku rasa ada satu benda yang aku wajib explain dulu. Mesti ramai antara korang yang tanya apa itu NAS. NAS ialah singkatan kepada Network Attached Storage. Kalau nak bagi mudah faham, bayangkan macam external hard disk tapi versi yang jauh lebih efisien. Kalau external hard disk tu nak pakai, korang kena cucuk dekat komputer. Kalau nak guna dekat komputer lain pula, kena cabut dulu, pindah, cucuk balik, barulah boleh pakai. And kalau korang nak pakai dekat telefon, lagilah susah. Okey, NAS pula dia berbeza, dia sambung terus dekat network internet rumah ataupun pejabat korang. Maksudnya semua device yang korang ada, contohnya macam MacBook, Windows PC, apa lagi, iPhone, Android, tablet, semua korang boleh akses pada storage yang sama. Dan yang lagi best, korang tak perlu pun nak cabut apa-apa, tak perlu nak pindah hard disk sana sini. Senang kata, NAS ni dia macam korang ada cloud storage sendiri tau. Bezanya, semua data dia akan duduk dekat dalam rumah korang sendiri, bukannya dekat server orang lain. Jadi kalau kita fikir pasal privacy, korang jangan risau, memang jauh lebih selamat berbanding korang simpan dekat server orang lain. Even kalau storage korang ni pun dah penuh sekalipun, tak perlu nak upgrade monthly macam cloud. Simple je, korang just tambah je hard disk yang lebih besar. Settle. Okey, nak lagi mudah faham, aku suka bagi analogi macam ni. Kalau Google Drive ataupun iCloud, ibarat korang ni sebagai penyewa tau. Setiap bulan memang korang kena bayar. Kalau korang tak bayar, storage pun akan ada limit. Silap-silap data dekat dalam cloud korang tu pun hilang. Tapi berbeza untuk NAS pula, dia umpama korang beli rumah sendiri tau. Semua barang korang boleh simpan dekat rumah sendiri. Tak perlu pun nak bayar sewa setiap bulan, dan korang sendiri yang pegang kunci rumah. So bagi aku, ini antara sebab ramai sebenarnya content creator, fotografer, videographer sekarang ni pun, even small business sekalipun dah mula beralih menggunakan NAS storage. Untuk packaging dia memang kemas. Buka kotak, korang terus dapat nampak dia punya device. So dekat dalam ni korang akan dapat power adapter dengan power cable, LAN cable, ada skru kecil-kecil macam ni sekali dengan screwdriver. Dia bagi juga HDMI cable, 2 tahun warranty. Paling penting user manual, dan ini adalah dia punya device guys. Jom kita buka. Kalau cakap pasal dia punya design, serius memang aku suka gila. Dia simple, minimalis. Bahagian depan ni dia ada power button, lampu indikator dan juga satu USB-C port. Belakang ni pun siap ada cooling fan. Ada satu HDMI port, 2 USB-A, satu LAN port. Yang ni pula lubang reset dan juga satu port power. Build quality dia bagi aku memang premium guys. Oh ya, satu lagi, bila korang beli NAS ni guys, dia memang tak ada hard disk tau. So, hard disk korang kena beli asing. Macam aku guna Seagate Ironwolf yang memang direka khas untuk penggunaan NAS. Satu benda yang aku suka, Ugreen ni dia support banyak hard disk daripada third party tau, termasuklah Seagate. And cara nak pasang dia pun memang senang guys. First, korang buka dulu dia punya penutup ni, and then tarik dia punya tray ni keluar, masukkan hard disk, pastikan dia punya position tu ngam dan betul, screw supaya lebih lagi stabil. Lepas tu, just slide je masuk balik macam ni. Settle. Korang tak perlu pun nak jadi pakar IT untuk setup benda ni guys. Aku rasa dalam beberapa minit je dah boleh siap pasang semua hard disk. Okey, bila dah settle pasang semua hard disk ni, jom kita on for the first time guys.
Okey, apa yang aku suka, Ugreen dia dah sediakan setup wizard yang bagi aku mudah dan simple untuk korang faham. Korang download je dia punya apps Ugreen NAS, lepas tu korang just follow step by step yang dia tunjuk. Boleh create account, namakan NAS korang, pilih storage configuration. Even kalau korang tak ada experience pun sebelum ni untuk setup NAS ataupun gunakan NAS, trust me guys, aku rasa proses setup dia ni memang mesra beginner. Tak sampai 10 minit, siap guys. Jadi, apa sebenarnya kelebihan bila korang pakai NAS besar macam ni? Jawapan dia, mestilah storage. Untuk Ugreen NAS DH4300 Plus ni guys, dia support sehingga 120TB storage. Kalau korang nak bayangkan betapa besarnya dia boleh simpan, and benda ni, Ugreen sendiri claim yang storage ni boleh simpan lebih daripada 41 juta gambar, ataupun 80,000 movie, ataupun 125 juta file. Bapak, banyak gila. And bagi aku lah kan, dengan storage besar macam ni memang susah sebenarnya nak penuh. Tapi kalau korang content creator macam aku ataupun suka rakam video family, travel, drone dan sebagainya, storage besar macam ni memang sangat-sangat membantu. Okay guys, sekarang ni jom kita test benda yang memang paling aku nak cuba, iaitu dia punya transfer speed. Sebab benda ni aku rasa benda yang paling penting sebelum korang beli storage. Berapa kelajuan dia? Okay, besar memang besar, tapi masalah dia laju ataupun tak. So dekat sini aku dah sediakan satu file video lebih kurang dalam 3GB macam tu. Sekarang ni aku akan upload macam biasa ke cloud storage. Kemudian aku akan transfer file yang sama terus ke Ugreen NAS. And dekat sini pun korang boleh tengok transfer ke NAS jauh lebih laju. Dan untuk orang macam aku pula yang selalu copy footage daripada kamera setiap kali habis shooting video macam ni, perbezaan speed ni memang seriously sangat-sangat membantu. Lagi cepat transfer, lagi cepat aku boleh mula edit dan lagi cepat siap kerja. Okay guys, sekarang ni kita nak tengok feature yang aku rasa paling menarik, iaitu dia punya AI Photo Magic. Aku upload lebih kurang dalam 200 gambar macam tu. AI dia akan terus mula susun gambar secara automatik. Dia boleh detect muka, dia juga boleh asingkan gambar ikut lokasi, dan dia juga boleh detect objek, dan yang paling best, dia boleh cari gambar yang duplicate. Dan apa yang lagi paling aku suka, semua AI ni guys, dia sebenarnya berjalan secara lokal. Maksudnya semua proses AI tu dia berlaku dekat dalam NAS ni tau. Bukannya dia upload gambar ke server luar dulu, lepas tu dia baru proses dan sebagainya. Tak, dia terus proses dekat dalam ni guys. Jadi dari segi privacy bagi aku memang selamat. So lepas aku simpan gambar, video, file dan sebagainya dekat dalam NAS ni, persoalannya macam mana aku nak akses. Seriously, mudah je guys. Aku boleh buka file yang sama menggunakan MacBook, Windows, iPhone, Android, sebab semuanya dia akan sync dekat dalam satu tempat tau guys. Contohnya, kalaulah dekat rumah aku transfer footage daripada kamera aku, dan bila aku pergi dekat studio, aku masih boleh akses file yang sama. Even kalau aku travel sekalipun, aku boleh akses file mana-mana yang aku perlukan. Janji ada internet. Best kan? Okay guys, satu lagi, device ni kalaulah korang dekat rumah tu ramai orang, family member ramai, ataupun dekat office ramai staff, semua ni dia boleh kongsi dalam satu NAS yang sama. Sebabnya untuk Ugreen NAS ni dia support multi user. Maksudnya setiap orang dia ada account diorang sendiri, dan setiap account tu dia boleh dapat permission yang berbeza. Contohnya ada folder yang aku boleh access, dan ada folder yang semua family member boleh tengok, ataupun ada folder khas aku asingkan untuk kerja. Oh ya guys, ada satu lagi feature yang aku rasa menarik, iaitu NFC Direct Connection. Korang just tap je dengan NFC, so proses login ataupun connection dia akan jadi lebih mudah dan cepat. Feature ni kalau korang tengok dia nampak macam simple je kan, tapi untuk beginner proses ni sebenarnya memudahkan diorang. So guys, siapa sebenarnya yang sesuai untuk beli Ugreen NAS DH4300 Plus ni? Bagi aku content creator, sebabnya hari-hari korang akan buat content, lepas tu banyak gila footage video, sangat sesuai untuk korang. Ataupun korang fotografer, videografer pun sesuai, ataupun satu keluarga, and korang pula nak kumpulkan semua gambar dan video anak-anak dekat satu tempat, aku rasa device ni sangat sesuai. Ataupun korang yang ada small business nak simpan dokumen syarikat dengan lebih tersusun, device ni pun sesuai guys. Senang kata macam ni lah guys, kalau storage korang tu dah mula penuh and korang pula dah malas nak bayar cloud storage setiap bulan yang makin lama makin mahal, bagi aku ini antara alternatif yang sangat menarik untuk korang consider. Korang keluar modal sekali je, lepas tu boleh pakai sampai bila-bila, selagi dia tak rosak lah. So overall untuk Ugreen DH4300 Plus ni, aku recommend masa korang nak beli tu dia ada dua model tau. Satu yang 2B
Yang aku punya ni 4B, dia agak besar sikit lah. Kalau yang satu lagi tu dia nipis sikit. Harga dia pun lebih murah sikit. Depend pada keperluan korang. Dan yang paling aku suka, setup dia pun mesra beginner, sesuai untuk korang yang first time baru nak ada NAS. Tak perlu pun nak jadi pakar IT. Dan cara pasang hard disk dia pun mudah, transfer file pun laju, storage pun besar, support sampai 120TB. AI Photo Magic pula akan memudahkan korang urus gambar. Dan yang paling penting, semua data tu akan berada dekat bawah kawalan korang sendiri tau. So pada korang yang selama ni bergantung pada external hard disk ataupun cloud storage, aku rasa dah sampai masanya untuk korang mula consider maybe untuk penggunaan NAS. So kalau korang nak tengok dia punya full spec ataupun nak compare dengan model Ugreen NAS yang lain, link aku ada sediakan dekat bawah. Kalau ada apa-apa soalan pasal NAS ni, korang boleh tinggalkan je dekat ruangan komen. Aku akan cuba jawab mana yang aku tahu. And kalau korang suka video macam ni, jangan lupa like, subscribe. Kita akan jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.